Segini, alhamdulillah, rangkaian telah kita laksanakan dari awal dengan salat berjamaah sebagian di sini, dan kemudian kita lantunkan daripada Latibul Haddad yang sering kita baca, kita amalkan, dan kemudian khasidah, dan juga telah membacakan daripada syair-syair dan juga Maulid Rasulullah SAW sambil berzikir, sambil kita berdiri. Maka sekarang ini kita mengambil daripada salah satu daripada manfaat an-nasihah, ya, ad-dinun an-nasihah, ya, agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi kita ini harus setiap hari mendapatkan nasihat. Nasihat daripada orang ahli ilmu, daripada ustaz kita, daripada guru kita, dari keluarga kita, daripada orang tua kita. Ya, para salihin melihat alam ini sebagai nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hatta dari mulut anjing pun mereka bisa melihat bahwa ada kebaikan karena hati mereka selalu mendapatkan nasihat, ingin nasihat, dan suka nasihat, dan cinta nasihat. Ini adalah yang diharapkan oleh Sayyidina